Assalamualaikum. Jika paparan kosong macam ni, cara untuk kita masukkan kembali gambar-gambar, pertama kita klik balik nama masjid atau surau kita dekat atas ni. Kita klik masuk. Dekat sini dia minta password, admin password. Masukkan password ni admin ADM IN 4 3 2 1, admin 4 3 2 1. Kemudian klik enter. Okey, dia akan masuk paparan macam ni. Okey, sekarang klik foto video yang ini. Dia akan keluar kategori 3. Yang penting kita klik masukkan dalam tazkirah dahulu. Yang dua ni kita boleh buat kemudian. Masuk tazkirah, klik simbol tambah. Dia akan keluar macam ni. Ataupun kadang-kadang berbeza sikit, mungkin sebab dah pernah klik sebelum ni. Okey, kalau dia keluar macam ni tak nampak gambar lagi, dekat penjuru atas, klik dekat penjuru atas. Dekat sini kita pilih image. Ini image. Kalau kita klik video pun boleh. Yang ni dia akan cari video lah. Untuk kes ni kita nak guna video dahulu. Klik 2 kali. Dia akan paparkan video yang kita pernah ada lah sebelum ni dalam sistem kita. Kalau nak mudah, klik dekat penjuru kanan ni. Kita select all. Maksudnya semua akan masuk dalam tu sekali. Nampak dia dah select semua. Lepas tu sekali lagi kita klik select. Jadi semua masuk dalam ni. Dekat sini barulah kita pilih yang mana nak, yang mana tak nak. Contoh kalau saya nak pangkah, yang ni pangkah saja. Yang ni pun saya nak pangkah. Yang ini pangkah. Sebab yang ni kita letak dalam hari kebesaran lah. Okey, contohnya kita tinggalkan ini saja. Lepas tu kalau kita nak susun, contohlah gambar masjid ni yang keluar dulu. Kita klik ada garisan 2 kat penjuru bawah ni. Setiap gambar ada. Jadi tempat kita nak tarik lah, nak susun semula. Kita klik, kemudian kita tarik. Okey. Yang lain boleh susun juga. Kemudian kalau nak, contohlah. Okey, dah siap. Kita klik back sekali. Kita klik back sekali lagi. Sekali lagi. Nampak paparan dah keluar.